Ramai orang muda beli rumah sebab nak nampak berjaya, tapi akhirnya yang tinggal cuma beban dan ansuran yang panjang. Saya dulu pun pernah buat silap tu. Tapi sekarang, dengan pengalaman 35 tahun kerja dan bayar hutang, saya nak kongsi 7 peraturan yang boleh selamatkan hidup kau daripada beli rumah ikut trend dan tersangkut seumur hidup. Beli bila kau dah betul-betul bersedia. Jangan sebab kawan beli, kau pun nak beli. Jangan sebab bank lulus, kau rasa mampu. Rumah ni bukan baju raya. Ini hutang berpuluh tahun. Kalau tak sedia, jangan mula. Jangan lebih 30% dari gaji kasar. Kalau gaji RM4,000, maksima ansuran RM1,200. Jangan percaya bank lebih dari kau percaya diri sendiri. Bank cuma nak pastikan kau boleh bayar, tapi kau kena pastikan kau boleh hidup. Rumah pertama bukan rumah impian. Cukuplah rumah yang selamat, strategik dan mampu. Jangan terburu-buru nak dapur besar, siling tinggi atau perabot mahal. Impian tu boleh datang kemudian. Yang penting, hidup tak terbeban. Kalau ada duit muka, tapi lepas tu simpanan kau kosong, jangan terus beli. Bayar deposit tu baru langkah pertama. Lepas tu, ada yuran guaman, kos pindah dan kecemasan. Kalau semua duit kau habis masa beli, esok lusa kau nak makan apa? Jangan beli rumah sebab nak flip konon nak buat untung cepat. Itu zaman dulu. Sekarang susah nak jual, susah nak naik harga. Kalau ni rumah pertama, fokus untuk duduk dengan tenang. Spekulasi tu permainan orang kaya, bukan orang baru nak hidup. Fikir gaya hidup, bukan sekadar lokasi. Beli rumah murah tapi jauh sejam dari tempat kerja, akhirnya kau habis duit dan masa atas jalan. Kos tol, petrol, masa, semua tu tak nampak atas kertas. Tapi rasa dalam hidup, tanya diri, rumah ni bagi kau kebebasan atau jadi penjara? Kalau tiap hujung bulan kau resah fikir ansuran, itu bukan rumah, itu beban. Beli rumah untuk rasa tenang, bukan rasa tertekan. Akhirnya, beli rumah tu tak salah. Tapi cara kau beli tu yang tentukan. Hidup kau tenang atau tersangkut. Biar orang lain tanya, kenapa kau lambat beli rumah? Jangan sampai kau tanya, kenapa dulu kau terburu-buru? Pilih tenang, bukan status. Kalau kau rasa nasihat ni berguna, kongsi. Kalau kau nak lagi, follow aku. Aku tak jual impian, aku cuma kongsi realiti.